9. Jadi dia menunjukkan sebuah segi tepat, namakan sudut Y. Okey, berada di bucu macam ini. Ini dipanggil sudut tegak, iaitu 90 darjah. Tapi kalau dia kurang daripada 90 darjah macam ini, dipanggil sudut tak? Sudut tirus. Kurang daripada 90. Tapi kalau lebih besar daripada 90, katakan macam ni, ni. So, ni lebih daripada 90. Maknanya sudut cakar. Itu je. So, jawapannya sudut tegak lah. Okey, lepas tu nyatakan garis selari. Selari ni maksudnya apa? Dia kiri kanan lah. Atas bawah. Kiri kanan. Gitu. Contoh awak lari 100 meter. Selarilah semua tu. Mana boleh yang sebelah jadi 110. Selarilah tu. Lari 200 pun. Selari. Okey. Ini je. Dia ke kanan, dia ke kanan. Contohnya. Okey. Kan? Okey. So, selari. Dia selari kan? Selari. Ikut je. Gitulah. Cuma cikgu lukis tak betul lah. Kalau ni selari gini. Ni selari. Tapi nanti sekolah menengah awak akan belajar pula dia punya arah pula. Ni baru selari betul. Itu admat nanti tu. Kita tahulah. So soalannya dia selari dengan MN. MN mana? Ni. Sekejap. Aku besarkan. Peduli apa tu. So. Okay. Selari dengan ni. Bila dia dekat bawah. Selarinya mesti atas. Atau bawah. Katakan awak nampak ni di bawah. Maknanya selarinya di atas. Kalau nampak di atas. Selarinya di bawah. Kalau nampak kanan, selarinya kiri. Kalau nampak kiri, selarinya di kanan. Gitulah. Dia berlawan lah. Okay, jadi jawapan yang kat situ yang betul adalah selari MN yang ini. So, jawapannya ialah garis LK. Okay. Baik. Sekali tiba-tiba awak cakap, ni M, ini N. Tapi tulis KL. Mana satu betul. InsyaAllah boleh lagi diterima. Cuma itu adalah panggilan saja. Okey. Semua biasanya dia akan sebut mengikut urutan huruf. Tapi KL pun betul. LK pun betul. Okey, itu saja untuk nombor 9.